So kita akan pilih Hanabi sebagai hero gold lane ni kita. Kita akan pakai Hanabi. Hanabi, Sanjo. Kenapa kita pilih Hanabi? Sebabnya kita last content kita pakai assassin betul. Dan content kita kali ni kita akan pakai Marksman. Tapi aku dah selalu pakai Hanabi. Jadi kita try Hanabi di mod klasik dahulu. Alright? Kita try di mod klasik dahulu. Pakai skin basic lah. Bosan lah pakai skin basic. Tak lah, orang kata tak sahabat kita adalah Florin. Alright, should be Hilda. Tapi Hilda dia pilih untuk EXP lane. Jadi kita main yang ini. Saya tak sekejap. You win some, you lose some. Now I understand. Nanti ada backup, percaya cakap aku. Nanti akan ada backup. Tak Estes. Alright, mana. Kita menunggu kehadiran minion. So Hanabi ni dia hero yang orang kata apa? Hero yang sedap. Bagi aku sedap sikit pakai dia sebab dia continuous attack kan. Cuma yang tak sedapnya nyawa dia lah. Nyawa dia tak berapa nak sedap sangat lah. Sebab dia cepat mati kan. Tengok nyawa dia tu pun alah hai. Tak kuat lah, nyawa dia cepat mati, memang cepat mati. So Hanabi ni dia memang literally marksman. Dia tak boleh selalu war sangat. Hanabi ni dia tak boleh selalu war. Sebab kalau war je mesti dia akan mati punya. Dia memang kena ada support at least orang. Tak kena. Mana lagi? Semua open war kat atas tu. Alah, bagi. So, mana lagi? Mana minion? Come on. Alright, kita attack turret. Ada Kari macam biasa. So Kari kalau dia dekat confirm lah dia kena attack skill basic ni. Sebab macam aku cakap tadi, dia continuous attack. So kita ada kehadiran Florin memang cantik lah. Oh ya, by the way bagi aku Hanabi ni dia kalau untuk rank kena tengok hero counter dia apa. Kalau hero counter dia macam Mia atau Lila, susah sikit. Burn and bloom. Kongsi facai lah. Estes kalau dekat Brawl memang orang kata hero haram lah. Dekat Brawl memang hero haram. Sebab enemy susah nak mati kalau dekat Brawl. Tapi kalau dekat mod klasik ke rank ke, kalau rank selalunya dia kena ban lah. Selalu hero Estes ni kena ban dekat rank. Selalu sangat. You win some, you lose some. Now I understand. So Julian nak ambil. Alamak, kau nak bantu. Salah. Hello, motherfucker. Banyak
Sikit lagi nak kena. Ha, come on lah. Kita pergi Mia. Alamak. Mia dah mati tak apa. Hapus turret dulu. Baik. Come on minions. I need minions. Turret dulu. Mantap. Turret lagi. Ha, ni 2 turret terus. Come on. Alamak, tak apa. Sikit tu. Baru berapa je. Awal. Nampak tak tu? Nampak tak, geng? Nampak tak? Dekat situlah kita punya kekuatan dan kegadaian kita. Mantap. Hanabi ni dia memang kena fast lah. Macam mana korang boleh fast hand dekat Fanny? Santai. Macam mana? So Hanabi ni dia macam kena laju. Hanabi ni memang kena laju sebab dia macam Fanny, korang fast hand Fanny kan. Macam tu lah Hanabi, korang kena laju sebab dia ninja kan. Tak adalah, ni tak ada kaitan ninja ke apa, cuma kena laju sebab hit dia sakit. Tapi disadvantage dia atau kekurangan dia adalah dia punya health bar dia tu atau defense dia tu tak kuat. So memang tak sesuai lah kalau korang jenis suka war main hero Hanabi. Macam aku ni, aku tak suka war sangat, aku fokus turret banyak. So hero Hanabi ni untuk orang yang suka fokus turret sesuai lah. Mana serius aku tak nak bazir lagi. Kena pun, tapi itulah tak sakit sangat pula tadi. Tambah nyawa. You don't need to reach the pinnacle to bloom. Aduh, nak rampas tak apa. Aduh. Mana lagi? I'm not fixated on winning. Not anymore. Request back. Alright. Sabar. Come on. Mana lagi? Alright. Sakit. Dekat sana tu ada kari tau. Tapi aku ni tahu. Lepas tak kalau aku lawan kari ni? Okay, ada Hilda. Right, support sampai. Tak boleh, aku tak boleh attack. Lagi hyper attack lah. Okay. Not bad. Menang guys. Mantap guys, sangat mantap guys. Victory.